Okey, untuk video part 5 ni saya akan tunjuk cara untuk membersihkan kotoran yang berada di casing enjin. Okey, untuk paling senang ialah kita menggunakan petro dan brus. Kita tonyoh je bahagian kotoran yang degil itu. Bila guna minyak petro ni, dia akan lebih mudah lah untuk keluar dia punya degilan kotoran-kotoran itu. Okey, kita basuh dan bilas dengan air. Okey, untuk next step saya akan guna degreaser dicampur dengan petro untuk kita memberikan lebih impak kesan yang akan menegakkan kesan-kesan minyak hitam itu. Okey, untuk brus boleh guna brus yang biasa dijual di kedai tu, yang jenis lembut tu, dan korang sapu-sapulah. Okey, untuk hasil yang lagi baik, kita cuba curahkan sikit minyak petro di atas casing tu untuk dapatkan hasil yang lagi baik. Okey, untuk yang ni saya gunakan mata dawar besi menggunakan cordless. Okey, sebab kat sini dia susah sikit. So untuk hasil ni pun okey. Kalau korang ada cordless, korang boleh gunakan cara ini. Okey, inilah hasilnya, memang terbaik. Okey, kalau korang nak lagi nampak bersih dan cun, korang boleh pergi hantar untuk buat blasting, wet sand blasting. Itu agak cost sikit lah. Kalau macam ni kita buat sendiri, kira okey lah. Boleh cuba sendiri. Okey, untuk sementara tu ni saya buat flushing untuk radiator. Okey, next kita pergi ke video 4 seat, di mana saya akan tunjuk cara untuk buang bearing lama yang terdapat di casing enjin dengan menggunakan tools yang betul.